Kurang daripada 10 hari sahaja lagi, kita akan menyaksikan berlakunya pembentangan Belanjawan 2026 oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan Negara. Jadi ke arah itu, untuk video kali ini kita akan imbas seberingkas apa yang berlaku pada Belanjawan 2025 dan apa tumpuan untuk bajet kali ini. Kita tahu peruntukan Belanjawan 2025 menjadi antara peruntukan yang paling tinggi sebenarnya, iaitu dengan 421 bilion ringgit Malaysia. Tapi nak bagi tahu dekat anda semua, sebenarnya peruntukan belanjawan dekat Malaysia ni telah alami peningkatan yang konsisten. Untuk makluman semua, pertumbuhan ekonomi ketika ini bergerak lebih perlahan. Suku pertama, suku kedua tahun ini sahaja kita dah tengok prestasi ekonomi kita meningkat sekitar 4.4%, di mana lebih rendah berbanding jangkaan 5%. Apabila pertumbuhan ekonomi kita lebih perlahan, ini secara tak langsung akan memberi kesan kepada hasil negara. Jadi kita nak tengoklah daripada situ apa inisiatif kewangan yang kerajaan akan peruntukkan untuk membantu pemain ekonomi negara. Dan daripada situ juga kita nak tengok apa jangkaan jumlah peruntukan untuk bajet seterusnya dan bagaimana kerajaan nak memastikan pengurusan dana ni tidak memberi kesan kepada setiap sektor ekonomi di Malaysia.